Siapa yang baru terima ini BSM punya mesin, lepas tu mau buat 3 cara. Pertama, satu cara simpan duit, kedua cara void, ketiga cara settlement. So macam mana buat sales dulu? Step 1, tekan bagi pedis. Lepas tu tekan sales, tekan credit and debit. Lepas tu tekan nak terima punya duit, contohlah. So tekan OK. Lepas tu masuk kad. OK. So ini macam sudah terima. So satu receipt angkat dulu. Lepas tu sekarang mau macam mana void. So tekan cancel ini. Lepas tu nak tekan void, you tekan ini. Lepas tu tekan credit and debit. Lepas tu sini ada tulis invoice not. So mana ada invoice not? Tengok sini. Invoice not 0000 4 kali 0 12. Tekan OK. Confirm. Ini macam void sahaja. So ini void punya machine receipt lah. 2 receipt taruh sekali. Lepas tu tekan cancel. Lepas tu macam mana settlement? So settlement paling senang lah. Masuk tekan settlement. Lepas tu debit and credit. Lepas tu settlement. Ini macam buat sahaja. So sudah ada ini 3 receipt. Angkat gambar bagi saya tengok. Sudah OK. Lepas tu sudah boleh guna. So itu 3 receipt. Angkat gambar bagi saya.